Okay, anda kena faham, scammer ni boleh curi maklumat kita melalui link pautan yang anda tekan tu, ataupun software anda upload, ataupun video-video yang tak apa-apa yang anda tengok. Sebab setiap kali anda masuk ke dalam laman web itu, atau anda tekan link ataupun anda install software itu, anda sebenarnya membenarkan scammer duduk dalam handphone anda. Bila duduk dalam handphone anda, of course dia akan tengok segala-galanya apa yang ada dalam handphone anda. Segala-galanya yang anda konon-konon nak sembunyi itu semua dia boleh tengok. That's why the only way untuk you pastikan you punya handphone bersih ialah, pertama sekali, ni yang paling gila lah, yang paling, kalau kau nak confirm betul-betul bersih, kau reformat balik. Faham? Reformat balik, reset. Pandai ya. Okey lah, betul-betul reset. Terima kasih guys. Reformat, reset kan, reset. Thank you guys, reset. Jawapan dia reset, format balik. Kalau kau dah kena guys, sakit guys kalau kena. Rahmat selalu cakap jangan kena, jangan tunggu kena, jangan sampai kena. Celup air tak boleh, kau apa hal nak celup air pula? Celup air baik kau bagi aku je. Reboot, reset lah. Reset is the best solution. Handphone lama saya tak jual. Handphone lama saya pun saya tak pernah jual. Saya ada satu bag ni,